keadaan orang yang kena gantung ni sebenarnya ngeri. Dia ada satu bunyi yang sangat seram bila tali gantung tu dilucut kan. Dia kata dia tali gantung dibiarkan dalam beberapa masa. Doktor kena check dulu dan lidahnya akan jadi panjang. Lidah akan jadi keluar. Lidah akan jadi, sebab dia saya tengok bilik gantung tu. Dia macam ada satu platform papan. Bila dia digantung, benda tu akan berlaku bawah 1 minit je. Daripada bilik akhir tadi ditarik ke situ, dimasukkan hitam semua masuk tu, dan ada orang yang tekan puli tu. Pintu yang dipijak tu kata buka, Bunyi kuat kan? gantung. Dan dibiarkan situ. Bila dah masa yang ditentukan, okey, ditutup balik dan kemudian dia orang akan check lah untuk buka. Masa buka tu ada satu bunyi nafas yang sangat panjang dan mengerikan. Ini cerita daripada tukang gantung lah. Dan dia kata kalau orang tak biasa dia macam macam tu. Panjang pasal dia dah tersekat, nafas yang tersekat. Bila dia tarik tu dia lepas, itulah bunyi terakhir dia. Bunyi selepas mati. Bunyi selepas mati. Nafas terakhir dia. Nafas terakhir dia tu. Lidah jadi panjang. Lidah akan jadi panjang katanya. Itu cerita dia lah. Saya tak tengok. Dia kata kalau orang jadi panjang? Yalah pasal dia gantung kan dia sikit-sikit. So dia akan jadi panjang, lebih ke dagu tu. Dia akan panjang. Ini kisah yang saya dengar lah. Macam mana masuk balik tak tahulah dia masukkan balik ke apa ke, tapi bunyi tu akan mengerikan lah.